Kalau aku tanya korang, selain Nike, Adidas dan Puma, berapa banyak lagi brand boots yang korang tahu? Sebenarnya dekat World Cup 2026 ada beberapa pemain yang pakai boot daripada brand yang hampir tak pernah kita dengar. Ada yang dibuat daripada sisa tebu, ada pula yang tak dijual kepada umum, dan ada juga yang mungkin ini kali pertama korang dengar. Jom tengok 5 boots paling rare dekat World Cup 2026. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Faiz Food. Aku Faiz. Kalau korang minat lifestyle, branding dan juga streetwear, korang memang dekat tempat yang betul. Let's go. Di tempat kelima, di nombor 5, kita ada dua pemain yang pakai boot yang sama. Neymar untuk Brazil dan Christian Pulisic untuk Amerika Syarikat. Neymar ketika ini bermain untuk kelab Santos, manakala Pulisic pula bermain untuk kelab AC Milan. Kedua-duanya memakai hasil kolaborasi bersama Kid Super. Puma adalah brand yang berasal daripada Germany, manakala Kid Super pula ialah jenama fashion dan studio seni daripada New York yang terkenal dengan rekaan yang berani dan kreatif. Menariknya, walaupun Neymar dan Pulisic memakai koleksi Puma Kid Super, tapi design boot mereka sebenarnya berbeza. Kid Super menghasilkan rekaan khas yang disesuaikan dengan identiti setiap pemain, menjadikan setiap boot lebih eksklusif dan peribadi. Sebab itulah koleksi ini antara boot yang paling unik muncul di World Cup 2026 kerana ia menggabungkan bola sepak, seni dan personaliti pemain dalam satu rekaan. Di tempat keempat, dekat nombor 4, kita ada pemain Norway, Morten Thorsby, menjadi antara pemain paling unik dekat World Cup 2026 dari segi pilihan boot. Dia memakai boots daripada Sokito Scudetta Kaizen, sebuah boots yang berasal daripada jenama Sokito yang berasal daripada United Kingdom. Apa yang menarik, Sokito bukan jenama yang bersaing melalui bajet pemasaran yang besar seperti Nike atau Adidas. Sebaliknya, mereka terkenal kerana menghasilkan boot yang lebih lestari dan mesra alam. Pilihan ini juga sesuai dengan imej Thorsby sendiri yang sering terlibat dalam kempen berkaitan alam sekitar. Model ini diperbuat daripada 56% bahan berasaskan bio seperti sisa tebu, botol plastik dan juga jagung. Lebih menarik lagi, boots ini merupakan hasil kolaborasi antara Sokito dan organisasi alam sekitar milik Thorsby sendiri, iaitu We Play Green, dan direka khas untuk beliau sahaja serta tidak dijual kepada umum. Di tempat ketiga, kita ada penjaga gol Mexico, Raul Rangel. Rangel kini bermain untuk kelab Deportivo Guadalajara atau lebih dikenali sebagai Chivas. Dekat World Cup 2026, dia memakai boot Pirma Emporio. Pirma merupakan jenama sukan yang berasal daripada Mexico dan telah wujud daripada tahun 1990-an lagi. Walaupun Pirma sangat dikenali di Mexico, tapi nama mereka agak asing di pentas antarabangsa. Sebab itulah melihat logo Pirma dekat World Cup menjadi sesuatu yang sangat jarang berlaku. Lebih-lebih lagi dalam era yang dikuasai oleh Nike, Adidas dan Puma. Menariknya, siri Pirma Emporio juga hadir dalam beberapa variasi seperti Azteca Supremo, Emporio Neo dan Lethal Elite. Kehadiran model-model ini menunjukkan mereka tetap mempunyai rangkaian boot yang lengkap dan mampu bersaing dari segi prestasi. Di tempat kedua, dekat nombor 2, kita ada penjaga gol Tunisia, Sabri Ben Hassen. Ben Hassen muncul dengan salah satu boot yang paling rare di World Cup 2026, iaitu Senda Mendoza. Senda merupakan jenama yang berasal daripada Almansa Spanyol yang ditubuhkan oleh Andres Sendra pada tahun 1913. Menariknya, Ben Hassen bukan satu-satunya pemain di World Cup 2026 yang memakai Senda. Penjaga gol Cape Verde, Vozinha, juga memilih jenama yang sama.
Apa yang membezakan kedua-dua boots ini ialah model Ben Hasin memaparkan inisial SBH pada bahagian sisi sebagai sentuhan peribadi, manakala boots Wozniak pula menampilkan singkatan CFC merujuk kepada Federação Cabo-Verdiana de Futebol, iaitu Persatuan Bola Sepak Cape Verde. Di tempat pertama, bagi aku, boots yang paling rare dekat World Cup 2026 ialah Svolme Del Salma 4 LE yang dipakai oleh pemain Jepun Junnosuke Suzuki. Memilih untuk memakai jenama tempatan daripada Jepun, iaitu Svolme. Svolme sebenarnya lebih terkenal dalam komuniti futsal dan bola sepak Jepun berbanding pasaran global. Sebab tu sangat jarang untuk kita melihat logo Svolme muncul di kejohanan sebesar World Cup. Apa yang menjadikan model Del Salma 4 LE lebih istimewa ialah ia merupakan edisi terhad yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat terhad. Svolme diasaskan di Tokyo dan terkenal dengan penghasilan pakaian serta kasut khususnya untuk bola sepak, futsal dan running. Itulah 5 boots paling rare yang kita boleh nampak dekat World Cup 2026. Mana satu paling best? Korang drop komen kat bawah. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa subscribe dan turn on notification. Akhir kata daripada aku, sebelum kejar impian, jangan lupa pakai kasut.